Aku ikut kawan-kawan pergi Villa Nabila waktu hampir maghrib. Plan asal konon nak ambil gambar je. Masuk sikit ambil gambar, lepas tu keluar. Ayat standard sebelum buat benda bodoh. Rumah besar tu sunyi lain macam. Cat dah mengelupas. Tingkap pecah. Dalam masih ada perabot lama, sofa berdebu, almari sengit, langsir koyak yang bergerak sendiri walaupun angin tak rasa kuat. Masuk tingkat bawah dulu, okey lagi. Cuma rasa macam diperhati. Bunyi tapak kaki sendiri pun kedengaran kuat. Naik tingkat atas. Dekat satu bilik ada bau wangi kuat. Bukan bau busuk, bau bunga. Macam minyak kata. Tak kena langsung dengan keadaan rumah. Salah seorang kawan berhenti. Korang dengar tak? Semua senyap. Ada bunyi ketawa perlahan macam orang cuba tahan ketawa. Datang dari bilik hujung. Kami tak berani masuk. Tapi masa nak patah balik, dengar bunyi almari dibuka. Perlahan, kayu berkeriut. Aku pusing sikit tengok pintu bilik tu. Pintu yang tadi tertutup, sekarang terbuka sedikit. Dalam gelap, nampak kaki seseorang berdiri menghadap dinding. Rambut panjang menutup belakang, tak bergerak langsung. Tak ada siapa jerit. Semua terus turun tangga laju-laju. Ada yang hampir jatuh sebab tangga berdebu. Sampai bawah, rasa lega sikit. Keluar rumah terus ke kereta. Dalam kereta senyap. Sampai salah seorang kawan bersuara, siapa yang ambil gambar dekat atas tadi? Tak ada siapa jawab. Dia buka galeri telefon. Gambar terakhir. Gambar tangga Villa Nabila. Di hujung tangga, nampak seorang perempuan berdiri menghadap dinding. Sama macam yang aku nampak. Cuma kali ni dalam pantulan cermin tingkap sebelah, muka dia menghadap kamera. Dan senyuman tu bukan senyuman orang yang suka ada tetamu.